Hari ni kita mau pancing ikan baung. Kita pancing ini nampaknya jalan ini pergi sungai. Oh, berbelit-belit. Adakah ini? Nampak cuaca panas terik. Hari ini panas terik, cuaca panas terik. Moga ada rezeki. Moga ada rezeki kita hari ini lah. Tapi jalan ini macam jauh sudah masuk ke dalam. Okey. Nampaknya air sungai ni besar-besar. Sungai ni besar. Nampaknya air melimpah-limpah. Kita start memancing dengan air sungai Limbang. Air sungai Limbang ni. Nampaknya membesar. Sekarang kawan kita tengah setting pakai umpan tapa. Kita cuba umpan tapa di sungai Limbang. Adakah mujarab ataupun hanya mitos semata-mata? Okey. Right, sekarang ni kita strike. Hah? Sip. Ya, kita strike. Okey. Kena gintik. Ayo. Sekejap. Ayo, besar. Kena gintik. Elakkan gintik dulu. Gintik je dulu. Berbelit dengan aku. Ayo, berbelit. Boleh, dah. Elakkan dek. Wow. Dah aku berada. Babun besar. Ayo. Maybe 1 kilo, I think. Maybe 1.5 kilo lah. Ayo. Telah memecah kesunyian. Okay, one more time. Okay, dah. Wow. Nah, dalam dia. Nah, bisa nak kelayang kau dah semua. Sekejap. Bos akan datang. Ini kita punya pilot. Wow, dia sudah dapat 1 ekor. Dia sudah dapat lagi. Kita inilah orang kata Sungai Limbang. Kita berada di Sungai Limbang. Kita memancing. Ya, nampaknya sana ada lagi. Air ini air besar ya, besar. Air besar. Kita dikabarkan hujan di hulu dengan lebat pagi tadi. Kalau kawasan hukum ni kebanyakan dia saya yang di sini. Okey. Inilah hasil yang kami dua dapat. Kawan saya ni hebat dia mancing. Lebih kurang kalau dicampur semuanya 5 kilo? 7 kilo. Kita ampai-ampaikan dia. Lihat. Daripada kecil yang besar ke mostly ikan baung. Ikan baung. Hanya satu ikan patin lah tu. Patin kampung lah tu. Okey. Oh, dia dapat ikan yang jumbo. Yang 1 kilo lebih tu. Yang besar-besar tu dia dapat lah. Yang kecil-kecil tu saya dapat, tapi cerita Tamil Staring menang kemudian lah. Ini baru pusingan pertama lah. Pusingan pertama dia menang lah. Menang apa boleh buat lah. Kita aku. Tapi air bagus juga bagi.
Berapa? 5. 5 dek, engkau 4 lah. Dari segi agregat saya kalah lah. Dari segi besar pun saya kalah juga. Apa boleh buat lah. Dah macam mana. Yang penting kita boleh hasil. Ada hal. Menang kalah tu belakang kira. Dia dapat banyak. Oi. Ini ikan bawang fresh-fresh. Oi. Mana mau dapat. Okey, inilah hasil pancingan pagi tadi. Sudah dibagi. Okey, 1 ekor. 2 ekor. 3 ekor. 4 ekor. Dan 5 ekor. 5 ekor ya. Baung ada 4. 1 ikan patin. Actually kami dapat 9 ekor. Bila dah bagi 2 tadi, inilah hasilnya. Bolehlah balik modal lah hari ini. Kita pancing balik modal lah. Sebenarnya ini baung kita bawa pergi Biri. Kita masak di Miri. Okey, bye.